Jadi dah siap slide banyak. Tapi mungkin saya akan ringkaskan lah sebab kita selepas ni kita nak solat tarawih. Baik. Jadi kita nak berikan sedikit taklimat lah tentang dana Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Jadi biasanya memang setiap tahun lah kita akan kongsikan, kita akan ambil peluang bersama dengan ibu bapa untuk kita kongsikan sedikit sebanyak lah mengenai dana Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Baik. Jadi bila kita tiba di bulan Ramadan ni, kalau kita lihat di mana-mana sahaja, kalau kita di media sosial dan sebagainya, banyak keluar iklan-iklan memohon sumbangan, memohon derma, madrasah, masjid dan pelbagai-pelbagai lagi medium lah. Kerana bulan Ramadan merupakan bulan untuk memberi. Yang mana kita tahu Rasulullah SAW juga merupakan seorang yang dermawan dan beliau baginda SAW paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Jadi memang di bulan Ramadan banyak institusi akan mengambil peluang untuk mengumpulkan sumbangan untuk institusi masing-masing. Dan tidak terkecuali lah Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Baik. Tapi sebelum tu, Ana nak berkongsi lah satu cerita lah. Dulu Ana belajar di Canada. Dan kebetulan waktu belajar tu bulan Ramadan dia jatuh dalam musim panas. Jadi musim panas ni siang dia panjang. Kita subuh pukul 5, kita berbuka pukul 9 malam. Jadi waktu tarawih tu masjid dia solat 8 rakaat, tapi 8 rakaat satu juzuk. Jadi kalau solat pukul 10, 12.30 baru habis. Jadi solat tarawih dia agak heavy lah untuk orang-orang ni. Tetapi ada seorang syekh, nama dia Syekh Abdullah Idris Ali. Jadi anak pergi ni waktu di Canada tu, dia salah satu masjid yang besar di kawasan tersebut. Jadi ramai orang datang. Jadi selepas solat 4 rakaat, mesti ada syekh ni, dia mesti bangun. Dia mesti cakap tentang derma setiap kali tarawih. Jadi bila habis 4 rakaat, orang nampak syekh ni bangun, orang kata, donation. minta derma. Tapi syekh ni dia pernah kongsi satu cerita lah. Dia kata, dia kalau ada event crowdfunding minta sumbangan, mesti dia lah. Jadi dia cerita pengalaman dia selama lebih kurang 40 tahun di Canada. Dia kata setiap kali komuniti mengumumkan nak membina satu masjid, dia kata selama 40 tahun dia kata tak pernah satu masjid yang diumumkan nak dibina tak siap. Semua masjid siap. Dia kata sebab kita nak membina rumah Allah, Allah yang akan membina rumah dia, bukan kita yang membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat sesuatu untuk mengangkat syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan menyelesaikannya, bukan sumbangan kita, bukan usaha kita, tetapi Allah yang akan menyelesaikannya untuk kita sekiranya kita berusaha dan kita tawakal dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Muka influencer lah letak. Okey. Jadi dulu macam kurus sikit. Dari mana MTA bermula? Ini sedikit sebanyak agenda dia, tapi kita akan ringkaskan sejarah ringkas MTA. Mungkin kita tak perlu cerita dah kot sejarah ringkas Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Kemudian kita akan cerita tentang objektif dana MTA, keperluan dana MTA, sumber dana MTA, daripada mana MTA dapat dana. Yang kemudian status kewangan semasa MTA, dan yang terakhir bagaimana penglibatan ibu bapa dalam menjayakan objektif dana MTA. Okey, baik. Baik. Jadi ini adalah satu kata-kata yang Anas personally sangat suka dan sangat dekat dengan hati Ana. Jadi ianya ditulis oleh almarhumah Ustazah Sharifah Nurul Huda yang merupakan pengasas bersama Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Jadi beliau menulis pada tahun 2007. Jadi MTA ini bermula secara organik 2008-2009. Jadi dia menulis, jadi dia memang bercita-cita nak mengajar anak-anak dia daripada kecil menghafal Al-Quran. Dan dia nak menubuhkan suatu Ma'had Tahfiz untuk mengajar anak-anak daripada kecil menghafal Al-Quran. Jadi dia kata apa?
Anak-anak kita adalah amanah yang telah Allah berikan pada kita. Mereka adalah harta yang paling berharga. Sekiranya kita mengurusnya dengan baik, sebaliknya mereka akan menjadi bahan fitnah, iaitu ujian buat kita sekiranya kita membiarkan mereka mengikuti dan hanyut dalam arus perjalanan zaman. Jadi ini sebenarnya mencerminkan teori parenting beliau. Bahawa dalam pendidikan anak-anak ni, ibu bapa kita mesti proaktif. Jadi beliau melihat, beliau nak mendidik anak-anak menghafal Al-Quran sewaktu umur kecil. Sekolah rendah. Tapi tak ada sekolah. Itu bukan alasan untuk beliau tidak mendidik anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita ada suatu tekad, suatu niat, sebagai ibu bapa, kita perlu mengambil langkah yang proaktif. Jadi kita bukan, biarlah anak aku dah besar nanti aku ajar. Tidak. Maksudnya kita mesti mengambil langkah proaktif untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Dan daripada sinilah lahirnya semangat dan inisiatif yang akhirnya menjurus kepada penubuhan Ma'had Tahfiz Al-Aqsa, yang mana kita didaftarkan secara rasmi pada tahun 2011, iaitu sekitar 14 tahun dahulu. Jadi dah 14 tahun MTA menongkah sejarah. Wah, itu ayat dia. Okey. Jadi, okey, sejarah ringkas MTA. Jadi kalau ambil ni video pun 5 minit. Jadi masing-masing boleh pergi kat YouTube, boleh Google lah sejarah dan latar belakang Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Ada 5 minit kita explain macam mana Ma'had Tahfiz Al-Aqsa dia membesar. Jadi kita bermula secara organik, memang 8 orang pelajar. Belajar daripada rumah ke rumah. Hari ni pergi rumah parents ni, hari tu ke rumah parents tu, kemudian menumpang kelas di bangunan orang. Sehinggalah akhirnya kita berjaya menubuhkan sebuah sekolah berkat daripada sumbangan dan sokongan yang kita terima daripada masyarakat. Okay, jadi ini kita tak pergilah, kita tak dengar lah. Okey, baik. Jadi di Ma'had Tahfiz Al-Aqsa kita ada 9 objektif. Okey. Dan Ana mewakili, saya mewakili unit dana. Jadi kita terikat dengan 3 objektif Ma'had. Jadi objektif pertama Ma'had, kita nak membina sebuah institusi pendidikan wakaf yang mapan, sistematik, efektif dan misalnya. Okey, dia punya keyword dia mapan. Kita nak bina satu Ma'had wakaf yang sustainable. Kita nak kita nak beroperasi lestari, ada keberlangsungan. Jadi setakat ni dah 14 tahun. Okey, God, saya dengar 14 tahun. Kira hebat lah. Okey, jadi tapi kita harap 30 tahun lagi, kita harap 50 tahun lagi masih ada Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Jadi kita nak melahirkan suatu institusi pendidikan Al-Quran yang mapan, yang lestari, yang sustainable. Jadi ini nak tak nak berhajatkan kepada suatu sokongan dana yang kuat. Dan kemudian objektif ke-6 Ma'had, kita nak menyediakan fizikal dan infrastruktur Ma'had yang kondusif. Kita nak belajar dalam persekitaran yang selamat, kondusif. Tapi sekarang kelas semua ada aircon, saya dengar paling kondusif lah. Sekolah lain tak dapat belajar dalam aircon. Kemudian objektif Ma'had yang ke-9, kita nak mampu mengurus, menjana dan mengembangkan dana institusi sehingga kita mampu berdikari dan berbakti. Ini antara objektif yang sentiasa kita fikirkan. Tetapi buat masa ni kita belum mampu merealisasikannya lah. Tapi ini adalah dalam radar objektif Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Okey, kita cepat-cepat. Okey, baik. Ini numbers lah, keperluan dana. Okey, berdasarkan tahun 2024. Macam ni accountant kita boleh Okey. Ini secara kasar lah, secara kasar. Dia belum habis lagi. Tak habis. Jadi kalau ikut tahun 2024, MTA perlukan kos lebih kurang 1.6 juta setahun untuk beroperasi. Jadi kos operasi bulanan dia lebih kurang 131,000. Jadi kalau kita bahagi, kita ada sekarang 106 orang pelajar. Kalau kita bahagi,
Jadi kos sebenar seorang pelajar lebih kurang RM1,200. Tapi kalau kita ambil kira kapasiti maksimum Mahat lebih kurang 120 pelajar, maksudnya kos pelajar tu jatuh kepada RM1,000 satu pelajar. Jadi tak ada kot ibu bapa yang bayar 1,200, tak ada lah. Saya pun tak bayar 1,200. Okey, tapi itu kos sebenar dia. Okey. Ini status kewangan Mahat Hafiz Al-Aqsa. Kalau kita tengok daripada tahun 2021 sampai tahun 2024, okey, yang kuning tu adalah kos kita, expenses kita belanja. Kalau kita tengok meningkat dengan steady peningkatan kos. Baru ni naik gaji minimum 1,500, kemudian naik lagi 1,700. Jadi kos semakin meningkat. Tetapi yang warna grey tu adalah terimaan yuran. Jadi yuran kita tak berubah daripada 2021 sampai 2024. Jadi lebih kurang sama lah. Jadi kalau kita lihat nisbah kos kita yang ditanggung oleh yuran 2021 26% sahaja ditanggung melalui yuran. 2022, 23, 25%, manakala 2024 sebab 2024 kita sekitar 20%. Maksudnya kalau kita bergantung pada yuran, MTA beroperasi secara defisit 80%. Macam mana boleh 14 tahun ni? Karamah ni, Ustaz. Okey, jadi itu secara umum lah status kewangan Mahat Hafiz Al-Aqsa. Okey, baik. Okey, ini kita nak bagi satu perspektif je lah. Kita bukan bagi tahu ni, ini mesti tahun depan naik yuran ni. Tak. Kita bagi tahu je. Okey. Tahun depan tak tahu lagi ya. Okey, ini satu perspektif lah yuran. Okey. Kita anggarkan yuran seorang pelajar 450. Maksudnya yuran bulanan dia dengan yuran tahunan dia. Yuran tahunan dia kita bagi 12, lebih kurang seorang pelajar 450. Okey, katalah satu kelas seorang guru Al-Quran, dia mengajar maksimum 10 orang dalam kelas. Okey, seorang guru Quran, dia kalau di MTA, dia pegang maksimum 10 orang. Ada kes-kes terpencil lah, ada 12, 13. Tapi secara umumnya 10 orang. Okey, jadi kalau kita kira gaji guru Quran tu RM2,000, kalau kita kata RM2,000 lah maksudnya setiap pelajar tu dia bayar 200 kat guru dia. Maksudnya daripada RM450 tu 200 bayar guru Quran dia. Lepas tu makan. Kita makan pagi dengan makan tengah hari. Katalah makan pagi RM3 satu kepala, makan tengah hari RM5, jadi RM8 sehari. Kali dengan 22 hari sekolah sebulan, lebih kurang 176. Jadi daripada 400 200 gaji guru Quran, 176 makanan, tinggal baki RM74 seorang pelajar untuk kita tanggung gaji guru akademik dan diniah. Kita ada gaji staf sokongan, kita nak menyelenggara mahat, kita nak servis aircon, kita nak servis wiring dan sebagainya, lampu terbakar, tandas pintu tercabut, kos sewa, kita menyewa mahat siwar, kos utility, kita bayar wifi, kita bayar elektrik, air, kursus guru dan staf, kita nak hantar staf guru pergi kursus, program pelajar, saya kira-kira lebih kurang 30 lebih ke 40 program pelajar setahun, sangat banyak. Dan kemudian nak selenggara kenderaan mahat, keperluan pihak berkuasa, PBT, pejabat kesihatan, JAIS. Jadi semua kita nak comply. Bomber dan sebagainya. Ini semua ditanggung daripada baki RM74 tu. Jadi memang tidak menampung lah kita nak kata. Yuran itu saja memang tidak menampung. Okey, tapi daripada mana kita mendapat sumber dana tambahan? Okey, jadi kita ada yuran pelajar, yuran tahunan dan yuran bulanan. Okey, jadi Mahat Hafiz Al-Aqsa juga kita menerima dana yang besar daripada kutipan zakat kita.
Di mana pada tahun 2018, Lembaga Zakat Selangor melantik Mahat Tafiz Al-Aqsa sebagai Wakil Penolong Amil. Jadi ia memberikan satu suntikan dana yang besar buat MTA. Jadi kutipan zakat yang kita dapat melalui Zakat Selangor sangat membantu kos operasi kita. Dan kemudian sumbangan zakat terus yang diberi oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah melalui sumbangan wakalah zakat. Jadi ada sebahagian korporat, diorang bayar zakat besar, kemudian diorang boleh request pada lembaga zakat untuk ambil sebahagian daripada zakat mereka untuk mereka agihkan sendiri. Dan Mahat Tafiz Al-Aqsa kita menerima juga wakalah zakat daripada beberapa korporat dan sebagainya, alhamdulillah. Dan yang ketiga, daripada sedekah dan wakaf. Sedekah dan wakaf. Ibu bapa sendiri memberikan infak kepada kita. Keluarga dan kenalan ibu bapa. Ada pelajar, ada seorang pelajar ni dia belajar, makcik dia semua bayar zakat ke MTA. Hebatlah pelajar tu. Kemudian staf sendiri, staf kita sendiri yang memberikan infak, keluarga dan kenalan staf kita yang memberikan infak, serta syarikat-syarikat dan individu luar yang memberikan infak. Dan yang keempat, kita juga kadang-kadang menerima bantuan daripada luar seperti daripada kerajaan negeri, JAIS, MAIS, JAKIM, tapi biasanya sangat minimum lah. Bantuan daripada luar ni sangat minimum dan biasanya one off saja. Jadi itu adalah sumber dana yang. Jadi 20% yuran, 80% lagi ditampung oleh sumber-sumber dana yang lain. Zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya. Okey, baik. Jadi ini seterusnya. Jadi bagaimana kita sebagai ibu bapa dan waris, bagaimana kita boleh turut serma membantu MTA? Okey. InsyaAllah. Yang pertama, berzakat bersama MTA. Jadi kita menyerulah semua ibu bapa untuk berzakat dengan MTA. Dia bukanlah tahap wajib, tapi hampir wajib lah. Tapi kita tak expect lah semua ibu bapa untuk berzakat dengan MTA sebab zakat dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat harta minimum dia yang kita kena ada. Tapi kita expect kita dapat meningkatkan peratusan ibu bapa yang berzakat dengan MTA. Kalau kita tengok secara bancian kasar, yang menunaikan zakat harta dan pendapatan dengan MTA dalam kalangan ibu bapa dan waris sekitar 16%. Sekitar 16% saja. Kalau kita lihat dari segi zakat fitrah, lebih kurang 30%. Jadi satu angka yang boleh ditingkatkan lah. Rasanya satu angka yang boleh kita tingkatkan. Jadi itu yang pertama lah, kita menyeru ibu bapa mengajak ahli keluarga yang lain, serta kenalan-kenalan untuk berzakat bersama dengan Mahat Tafiz Al-Aqsa. Dan yang kedua, pada hari ini sebenarnya kita ada projek baru, tabung infak keluarga. Okey? Jadi dia tabung yang berbentuk Kaabah tu. Jadi satu keluarga, satu tabung infak. Jadi tabung ni nak letak kat rumah pun cantik. Macam perhiasan Kaabah mini. Jadi kalau ada keluarga yang belum mendapatkan tabung, boleh ambil tabung di meja pendaftaran, kena daftar. Kalau tidak dapat, jangan risau. Nanti hari Isnin, anak dapat tabung. Jadi kita boleh jadikan saluran sedekah subuh dan Jumaat kita setiap hari. Jadi infak kita juga adalah infak untuk pendidikan anak-anak kita. Tabung kutipan ini kita akan kutip semula di hujung sesi persekolahan. Jadi di hujung sesi persekolahan kita akan kutip, kerana setiap tabung dia ada kod dia. Kita boleh jejak ada GPS kat tabung tu. tak ada GPS. Tapi maksudnya di akhir tahun persekolahan kita akan kutip lah tabung ni, dan insyaAllah kita mungkin akan memberikan anugerah untuk kutipan tabung terbanyak, insyaAllah. Dekat tabung ni juga kita ada tampal QR. Jadi tabung ni sebenarnya daripada salah seorang ustaz kita lah. Sebenarnya nak dilupuskan dah tabung ni, tapi kita repurpose balik tabung ni. Jadi kenapa tabung ni berbentuk Kaabah? Kalau kita dapat tabung tu, kita baca ke atas tabung tu, dia tulis apa? Semoga infak yang aku berikan pada hari ini mempermudahkan jalan aku ke Baitullah suatu hari nanti. Itu dia. Mesej dia.
Jadi setiap kali masuk duit dalam tabung tu kita berdoa sekali. Moga-moga kita dan keluarga disampaikan Allah ke Baitullah. Okey? Walaupun kecil, walaupun kita nampak ini satu effort yang kecil, tapi insya-Allah kita dapat merasai kebersamaan kita dengan MTA insya-Allah. Dan yang ketiga, menjayakan kempen Ramadan kita. Ini belum kita lancarkan secara rasmi, tapi di bulan Ramadan ni kita ada beberapa kempen sumbangan lah. Antaranya kempen sumbangan kita yang masih tertunggak. Kita bercita-cita untuk memasang solar lah, panel solar di MTA Banin dan Banat. Sebab kita punya utility pun dah mencecah lebih RM1,000 contohnya di Banin bil elektrik. Jadi kita nak memasang panel solar secepat mungkin. Jadi kita perlu lebih kurang RM50,000 untuk setiap pusat pengajian. Kita dah dapat dalam RM20,000 masing-masing. Jadi kita nak kumpul kurang lebih RM30,000 lagi untuk setiap pusat pengajian waktu Ramadan kali ini. Kita ada juga infak untuk karpet musola yang telah kita lancarkan. Infak karpet musola yang kita pasang di MTA Banin musola. Dan kemudian kita ada juga sumbangan Ihya Ramadan termasuk tajaan berbuka untuk pelajar asrama. Nanti kita akan iklankan. Dan last sekali adalah kita nak mengumpul sumbangan kos operasi dan pengurusan MTA sebanyak RM150,000. Jadi kita rasanya dah dapat dalam RM20,000. Okey, baik. Dan yang keempat, kita ini inisiatif baru lah. Nanti admin kita akan WhatsApp kepada semua parents. Dia akan dapat satu link Kita berhajat menubuhkan, kita panggil satu grup muafakat dana MTA. Iaitu satu grup yang mengumpulkan ibu bapa dan pentadbir MTA untuk kita sama-sama mencambahkan idea dan kita menambahkan jalan untuk Mahat Tahfiz Al-Aqsa mengembangkan dana ni. Sebab kadang-kadang kalau kami bincang sesama kami, kadang kita pun tepu ni nak cari dana ni. Tapi kalau ada penglibatan ibu bapa, InsyaAllah kita harapkan idea tu lebih banyak dan lebih proaktiflah kita dalam kita mengembang dan mencari dana untuk Mahat. Jadi kita akan bagi link pada setiap ibu bapa, siapa yang berminat boleh mendaftar dan insyaAllah kita akan ada perjumpaan berkala untuk kita sama-sama membantu dan membincangkan bagaimana kita dapat menambahkan jalan untuk memperbanyak dana Mahat Tahfiz Al-Aqsa. Okey, baik. Dan nak sampai penghujung lah. Nak minta maaf lah, lama. InsyaAllah, jadi anda rasa dari segi pembentangan dana, itu sahaja. Itu sahaja. Dan anda mohon maaf jika ada salah dan silap. Dan kita mohonlah sokongan semua ibu bapa untuk kita sama-sama menjayakan objektif dana Mahat Tahfiz Al-Aqsa. Mudah-mudahan dengan sokongan dana yang baik, kita dapat meneruskan kelangsungan MTA 10, 20, 30, 40 tahun lagi. Dan insyaAllah kita dapat memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita dan kita dapat memberikan kebajikan yang terbaik untuk guru dan staf kita. Dan insyaAllah moga-moga Allah memberkati semua usaha kita. Jadi saya akhiri dengan salah satu kata-kata yang ni kelas oleh Gus Bahar. Dia kata apa? Pandanglah anak-anak kita sebagai penerus sujud kepada Allah, penerus mentauhidkan Allah, penerus perjuangan agama Islam. Jika kita berpandangan demikian, berapapun biaya yang kita keluarkan untuk anak, pada hakikatnya kita sedang membiayai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu perspektif yang untuk kita lihat sebenarnya berapa banyak wang yang kita sumbang, yang kita keluarkan untuk membantu pendidikan anak-anak, untuk membantu pendidikan generasi kita. Hakikatnya wang itu kita gunakan untuk membiayai agama Allah, kerana kita akan melahirkan generasi yang akan meneruskan sujud, meneruskan jihad di atas muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.